Kena tangkap tu kawan-kawan saya tu ada. Saudara Musa, saudari Zizi, ini kawan-kawan saya. Terang-terang kita tahu tak ada pun orang tentera atau askar dalam tu. Tapi mereka dia nampak Global Sumo Fatimiyah sebagai satu ancaman kepada negara mereka. Kalau tak, dia orang tak akan bertindak kan. Jadi saya tak faham logik mereka sebenarnya. Nampak rasa terancam sangat. Kan? Tapi dia orang tak buat benda ni dan kita nak suarakannya, kita tak setuju. Sebab dia merupakan memang satu pelanggaran. Saya rasa satu dunia pun boleh nampak satu pelanggaran undang-undang atau pelanggaran peraturan perang yang terang lagi bersuluh. Jadi saya rasa wajar bagi orang-orang Malaysia ni kita tumpukan perhatian kita kepada benda yang kita boleh kawal, macam usaha kita, macam doa kita. Kejap lagi nak maghrib, sekarang nak masuk pukul 6, lagi sikit nak maghrib, nak isyak. Antara waktu yang paling mujarab atau best sekali nak doa ialah masa maghrib lah. Kan, masa tayar akhir tu kita doa sikit untuk kawan-kawan kita, untuk kawan-kawan saya. Sebab yang kena tangkap, bro, apa khabar? Yang kena tangkap tu kawan-kawan saya tu ada. Saudara Musa, saudari Zizi, ini kawan-kawan saya. Dia sekali-sekala kita WhatsApp diorang. Kan biasalah WhatsApp apa khabar semua. Dan ini sangat menyentuh hati. Dia sikit personal untuk saya lah sebab kawan-kawan saya.